Surah Al-Baqarah ni adalah surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Tapi dekat hujung-hujung surah ni ada satu ayat yang jadi ubat untuk anxiety, kerisauan kita. Ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan beban seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ramai orang salah faham ayat ni. Dia ingat kesanggupan tu maksudnya hidup ni akan senang, lenang, tak ada masalah. Tak. Maksud ayat ni, kalau ujian tu dah ada depan mata kita sekarang, itu maknanya emosi kita, diri kita ni, bateri mental kita dah cukup dah untuk hadap benda tu. Kalau tak cukup dan tak mampu, definitely Allah takkan bagi. Tapi kenapa ada orang yang burn out? Kenapa ada orang yang fikir sangat sampai dah hampir nak gila dah fikir? Sebab kita pikul benda yang Allah tak suruh kita pikul. Kita pikul risau pasal esok, risau pasal tahun depan, risau pasal mulut orang. Allah suruh kita pikul bebanan hari ni, tapi kita memikul bebanan yang setahun, 2 tahun. Memanglah kita patah pinggang, tak mampu. Belajar untuk kita letakkan beban esok, hari esok. Fokus tenaga untuk nikmati, survive dan menang hari ini. Bila Allah bagi, itu maksudnya kita mampu. Allah tak pernah salah ukur kemampuan hamba-hambanya. Beban dunia mungkin memberatkan bahu, tapi percayalah, Allah sentiasa tahu apa yang kita mampu.